Okay, Assalamualaikum guys. So hari ni ada nak buat satu konten, iaitu konten menggamit kenangan bercinta AI New Gen. Okay, so sekarang kita ada orang yang pertama untuk konten ni. So konten ni, Mira, konten ni telah dilalui oleh ramai AI team. Tapi Alif tak pernah buat lagi untuk batch korang dan batch sementara. AI team konten ni Emni pernah lalui, Aira pernah lalui, Mak Khan, semua batch-batch aku pernah lalui benda ni. So aku nak kau ceritakan aku nak kau ceritakan satu kisah cinta kau yang paling sakit yang pernah kau lalui dalam 26 tahun kau hidup ni, Mira. Dan what your action yang kau lakukan untuk lupakan dia, macam mana kau move on, macam mana kau lalui situation tu. Aku tak nak dengar daripada A to Z. Aku just nak dengar macam mana kau orang break. Benci lah soalan ni. Kita menggamit kembali kenangan-kenangan Mira yang telah lalu. Go on. Mira ni Ihi tu sekarang. Bukanlah yang sekarang-sekarang lah. Taklah, Ihi ada balance tengok korang boleh pergi Indon. Kenapa selalu konten Adam Mira first lah lately ni? Mira kena first. Cepat. Okay, so Mira, silakan. Mira ada kenal dengan seorang lelaki ni. Okay. Tak naklah cerita bila tu kan. Aduh. Tak nak cerita. Okay, tak nak cerita. Lepas tu Mira jenis yang kalau dengan seorang. Lepas tu Mira jenis dengar cakap je. Partner Mira cakap, okay, jangan macam gini. So Mira pun tak buat. Jangan macam ni, jangan pergi sini, jangan ni. Lepas tu Mira tak buat. Mira memang 100% ikut je apa benda dia cakap. Okay. Lepas tu bila kita dah 100% bagi dekat kita punya partner, and Mira pun macam orang kata bila kita dengan partner kita sayang lah partner kita kan, betul tak? Memang Mira menghambakan diri untuk partner Mira. Lepas tu sorry, kat sini juga korang nak buat lah. Tidaklah menghambakan diri. Cumanya Mira jenis kalau boleh nak yang itu sampai bila-bila. Macam tu Mira punya prinsip Mira. Macam malah dah nak kenal orang baru. Sebab Mira pun boleh tahu tak umur berapa? Masa tu Mira? Lepas Mira boleh bagi hint lah. Lepas study degree. Okay. Baru-baru lagi guys. Lepas tu okay, bila kita dah terlalu macam apa-apa dengan partner kita je, kita very click lah dengan dia. Pergi mana-mana pun dengan dia, pergi makan pun dengan dia. So kalau apa-apa pun Mira akan cari dia. Macam contoh kereta rosak ke apa-apa berkaitan pun Mira macam apa-apa call dia dulu. Macam mana ni Mira punya ni, Mira nak kena buat apa ni, macam tu. Apa-apa Mira cari dia. And then sampailah satu part tiba-tiba Mira dapat tahu apa yang Mira dia shaking guys. Dia shaking guys. Apa yang Mira expect yang dia takkan buat tu sebenarnya jadi. Ada orang ketiga. Masa tu Mira jadi macam Mira nangis. Mira jadi macam kenapa? Teriak je. Mira tak boleh bila orang tanya pasal benda ni. Taklah, ini kenangan lama. Lepas tu Mira jadi macam mana datangnya orang ketiga ni? Mira investigate tak benda tu? Mira jenis yang orang kata insting perempuan terkuat kan. Ya, benda tu memang sangat betul. Mira dapat rasa yang dia ada orang lain, tapi Mira tak cari benda ni. Sampaikan benda tu kantin sendiri. Mira jenis yang bukan check phone partner ke. Mira macam lantak ke certain orang jaga social media partner kan. Ada account partner. Macam Mira tak. Mira macam apa benda yang Allah nak tunjuk, Allah akan tunjuk. Kalau benda tu nak kantoi kan, 100% you trust on your partner lah. Mira jenis macam percaya je lah. Sebab Mira pun percaya dia pun percaya Mira. So Mira tak expect lah benda ni akan jadi. Sampailah satu hari tu ada orang lain. Sampai Mira Really ni dah berapa tahun? Mira tak mau cakap. Tak mau cakap. Lepas tu bila dah jadi tu sampai ke sekarang Mira tak pernah rasa benci dekat dia. Mira jenis macam tu. Mira marahnya Mira marah diri Mira. Kenapa Mira terlalu percaya kat orang lain tapi Mira tak percaya diri Mira. Mira terlalu orang kata nak kata luar benda tak. Tapi betul lah Mira salahkan diri Mira. And Mira geram kenapa Mira tak boleh benci dia. Macam Mira geram kenapa Mira tak boleh benci dia. Sedangkan yang dia buat tu apa selama ni aku ni terlalu baik ke nak buat macam ni kat aku. Macam mana kantoi benda tu sebenarnya? Masa tu tengah guna phone dia. Lepas tu dia ada second phone. Dia ada second phone. Rule number 1, jangan percaya lelaki yang ada 2 telefon.
Dia ada second phone. Second phone dia tu yang Mira tahu, dia kata ada kontak family dia dengan Mira je. Tapi bila Mira buka, ada nama perempuan lain, ada emoji. Emoji macam mana tu? Emoji love. Astaghfirullahalazim. Dia bukan emoji turtle ke anak gajah ke tak. Itu pun dah berbahaya. Mira apakah lagi love? Lepas tu, Mira tengok benda tu pun Mira dah hati Mira dah remuk dah. Mira macam apa ni? Apa benda bullshit ni? Masa tu kat mana Mira? Masa bantai? Tak, masa tu dekat library. Kita orang study. Mira tolong dia masa tu. Aku tak suka betul lelaki macam ni. Betul? Lepas tu sampai Mira jenis macam tu lah. Mira jenis yang kalau menangis tu menangis benda yang teruk-teruk macam tu je lah. Lepas tu Mira pun ciao. Are you put your high tempo time tu? Tak. Phone tu just Mira baling je. Lepas tu Mira ambil. Masa tu Mira study bawa motor. Mira ambil kunci motor Mira ciao macam tu je? Ciao macam tu sambil nangis lah kan. Dia kejar tak? Kejar. Ada drama lah masa ni. Cerita sikit. Ada kata let me explain. Bullshit nak explain apa. Gap umur dia dengan Mira jauh tak? Tak. Sama? Lebih kurang sebab kita orang study sekali lebih kurang Okay, so lepas tu sampai Mira marah diri Mira sebenarnya. Mira macam aku terlalu baik ke? Ataupun aku buat salah apa sampai orang kena buat macam ni kat aku? Ataupun aku ni buruk ke? Faham tak? Ada macam kita akan mempersoalkan diri kita. Kita sebagai perempuan, aku ni apa kekurangan aku? Dia nak cari orang lain kan? Betul. After all the effort that I've put. Yes. Betul. Mira mengharapkan dia dapat orang yang lebih baik. Dan cuma Mira macam kadang-kadang tu Mira terfikirlah sebab banyak kebaikan yang dia buat kat Mira. Scientific sunscreen. Lost diri Mira. Mira sampai macam tak nak kenal dengan lelaki baru. Mira jadi takut. How long that you take untuk merealisasikan dan menghilangkan semua rasa tu? Sampai Mira pergi umrah. Sebab tu Mira pergi umrah. Sebab lelaki? Sebab bukanlah lelaki. Sebab Mira lost diri Mira. Bukan sebab lelaki. Kau tahu macam tu Maknanya long time relationship. Long term, silap. Kita orang lama. 5 tahun Mira dengan kan dia. dah senang dapat jawapan. 5 tahun guys. Lepas tu sampai Mira pergi umrah, sampai Mira cerita kan dekat Madinah kan ada Kubah Hijau macam korang tahu, makam Rasul kan. Masa tu Mira tak ada solat. Tapi Mira duduk depan tu sebab tak boleh masuk masjid. Mira duduk depan tu ada tu lepas subuh Mira pergi. Mira bercerita macam Mira bercerita dengan Nabi. Mira bercerita apa yang orang buat kat Mira. Cakap Mira ni terlalu jahat ke? Kenapa orang buat macam ni kat Mira? Mira tak nak kenal orang baru dah. Mira takut. Tak suka ya. So itulah jalan cerita percintaan Mira yang sakit lah. Bila ada orang ketiga ni sakit lah. Mira sebab Mira dengan dia dah lama. Macam 5 tahun tu bagi hang tu apa? Percubaan kalau lama. Bukan. Tak suka. Sofi, orang tengah sedih tau kau joget-joget lah. Mira dah jalani hidup yang baru di AIT apa semua. So semoga Mira berjumpa dengan orang yang lebih baik lah lepas ni, okey? Rupanya Mira rasa Allah nak jentik hati Mira. Allah ni kan jealous. Kalau apa-apa carilah dia dulu ni. Mira tak. Mira apa-apa dengan partner Mira. Maybe kat situlah kesalahan Mira. Mira terlalu bergantung kepada manusia sehingga Mira abaikan pencipta Mira. Betul. Kan? Lepas pada tu Mira, bila Mira nak start kenal dengan lelaki, Mira selalu letak gap. Mira tak akan letak 100% trust dah lepas ni. Sorry, Mira terpaksa cakap benda tu sebab sorry guys. Sebab Mira, korang tak ada peluang guys. sebab itulah dia bila kita dah dikecewakan ni, kita nak sembuh balik tu, maybe kita rasa diri kita sembuh, tapi dalam kita tu masih ada juga terasa macam nak kena ada gap, ada hati-hati tu. Itu je Mira rasa. Satu soalan terakhir. Adakah dia first love Mira? Ya, betul. Patutlah meninggalkan parut yang sangat dalam. Sebab first love ni meninggalkan parut yang sangat dalam. Maka kita break. Mira bencinya. Kalau Mira tengok gambar dia sekarang, waktu sekarang ni di AIT begini, waktu Mira kerja, Mira tengok gambar dia, Mira ada perasaan macam rindu tak pada dia ni? Kalau tengok sekarang gambar dia, ada tak perasaan tu terdetik?
Jujur, of course lah Mira rasa benda tu. Okay. So, sebab dengan dia 5 tahun tu sangat panjang. Benda tu banyak memories yang kita orang create. Banyak. Dia pun baik. Family Mira pun baik dengan dia. Family dia pun sangat baik. Oh, itulah kenapa Adam tak bawa girlfriend Adam jumpa family. Sebab if jadi apa-apa, bila terikat dengan family, dia sangat susah. Dia sangat susah untuk, bila kau dah tunjukkan perangai kau yang baik dekat depan family, and then mak yang kau trust kau untuk jaga anak dia, oh, benda ni sakit, susah. So, kepada adik-adik sana, contohlah Mira. Kenapa contoh Mira? Kalau kena tinggal, bawa motor laju, okay? So, thank you Mira. Kita pergi orang seterusnya. Let's go. Kamu kau kan? Okay. So, sekarang kita ada Sofia di sini. Yes. Okay, Sofi. Kau pahal. Okay, Sofi. Takut tau. Aku takut tau. Macam matching cute. Apa yang matching tu? Okay, Sofi. Ya. Macam tadi Mira dah Mira dah mengalirkan air mata dalam konten ni. Mira kenapa? Wah, aku tunggu jap. So, Sofi, seumur 20 tahun kau hidup ni, aku nak kau ceritakan kisah cinta kau yang paling teruk sekali, and then kenapa kau ditinggalkan, and macam mana kau get move on dengan semua benda tu. Actually, first, aku nak highlight kan aku tak pernah kena tinggal. Aku nak highlight kan aku tak pernah kena tinggal. Wow. Aku yang meninggalkan orang. Wow. Tapi bukan sebab kita play girl atau apa, tapi sebab kita rasa kita tak boleh nak stay. Kita tak boleh nak stay, betul. Hubungan toksik apa tu tak boleh nak stay. So mostly aku berpisah dengan mana-mana lelaki aku kenal. Mostly sebab perangai masing-masing lah. Aku tak pernah kena curang, tak pernah semua hidup aku. Wow. Aku tak pernah. Okay, hebat. So maknanya kau tak pernah sakit dalam percintaan? Pernah. Perangai sebab tak perangai lah. Okay. That's why adanya perpisahan. Okay. Macam mana kesakitan tu? Kau boleh clarifikan kesakitan tu macam mana? Apa yang terjadi? Kau tak payah cerita bila, umur berapa, macam mana je situation tu? Yang paling sakit lah. Mungkin kau dalam ex kau 100 lebih kan? Okay. Macam tahu aku pun baru 20. So aku 20. Kalau betul hubungan yang serius tu, boleh aku kata 3 orang je. 3? Banyaknya. Sebab daripada umur 18 tahun lah, kira habis sekolah lah. Aku bercerita jenis yang setahun lebih. Oh, jenis lama punya. Jenis lama. Okay, tapi benda ni tak ada kaitan dengan 3 orang tu. Pula dah. Susah betul lah bercakap dengan dia ni. Janganlah, aku tak nak cerita lagi, aku dah nangis. Bukan, tak. Kau tukar ayat tu jadi tak sedih. Tukar ayat tu jadi tak sedih. Sekejap, aku pakai stokin lain-lain ni. Okay. Susah betul buat konten dengan kau ya. Okay, lepas tu. Okay, lepas tu. Kau jangan gelak rasa kat sini lah. Bukan pasal ex aku dah. Tapi tentang sekarang. Kau cuma nak sama? Tak ada kaitan. Tak ada kaitan. Tak ada kaitan dengan budak-budak AI tak ada kaitan dengan budak belang tu lah. Baju belang tadi. Datang kerja pakai baju hitam. Apa tu? Okay. Aku tak boleh nak cerita tu. Kenapa pula? Kenapa? Kau ditinggalkan ke sekarang? Adakah kau dikejar-kejar lelaki lain? Okey, mungkin sebabkan kisah tu sakit sangat apa semua, Sofi tak dicerita. Okey, soalan dia adalah apa benda pasangan kau, ex kau pernah buat kat kau yang paling teruk yang sampai kau tak suka lah? Dia bukan kisah pasal ex, tapi orang lah. Pasal lelaki lah. Aku tak suka ditipu. Aku sejak Okay. Aku tak suka ditipu, dan aku tak suka orang yang mempermainkan aku. Muka aku nampak macam playgirl kan, tapi bila aku setia dengan seorang lelaki, aku setia gila habis. Aku sanggup, walaupun kau tak minta aku buat benda tu, tapi aku akan lakukan untuk kau tak fikir buruk pasal aku. Faham. Maknanya kalau benda tu aku dapat rasa okay. Act of service lah.
Lepas tu Amin nak buat apa? Ada Ni. Okay, tak. Kenapa dia duduk situ? Aku tak nak duduk situ. Okay, lepas tu so aku tak suka orang khianati aku. Sebab aku bila sayang, aku sayang gila. Lepas tu jenis aku akan bagi ayat. Contoh kau Dam, jangan kantai dengan aku Dam. Aku selalu macam tu je. Ayat aku simple. Sebab aku bukannya jenis seorang perempuan yang check phone, seorang perempuan yang kongkong, seorang perempuan yang ambil tahu tentang privacy kau. Aku takkan kacau. Tapi aku ada insting tau. Betul. Selalunya instingnya lah yang betul. And benda tu memang terjadi dekat aku sekarang. Apa yang aku fikir, apa yang aku pendam selama ni, benda tu betul dekat aku sekarang. And benda tu first time dalam hidup yang aku rasa tu. Adakah benda ni first timer terjadi walaupun kau dah warning semua SN kau jangan tipu aku and then jangan kantor dengan aku? Adakah benda ni first time terjadi? Benda yang dia buat tu first time terjadi dalam hidup aku sebab aku tak sakit pernah. Pun. Aku tak pernah kena. Okay. Berdasarkan ayat Sophie tadi, dia cakap Disney tak pernah dicurangi. Tapi bila melibatkan, ada kadang-kadang kan bila kita terlampau cakap dicurangi, aku tak pernah dicurangi. Kadang-kadang Allah akan uji dari segi apa yang kau cakap. Betul. Apa yang keluar daripada mulut kau. So dekat situ Allah bagi aku rasa sekali. So sekarang ni itulah. Is it the time that engkau kena rasa lah? Kena rasa juga walau macam mana pun. Selama ni kalau kawan-kawan aku luar kat aku, Sophie aku kena curang semua, aku tak boleh nak feel tau apa yang dia cerita tu. Betul. Sebab aku tak pernah rasa. And aku tak boleh nak bagi motivate dekat dia sebab aku tak rasa benda tu. Tapi sekarang baru aku rasa sakit gila, sakit sangat. Walaupun bukan dicurangi tapi hanya ditipu lah. Ditipu, dikhianati. Dikhianati lah. Saya nak cakap dikhianati. Aku tak boleh nak nangis. Adakah? Aku depan kamera kau nak nangis. It's okay, tak apa, tak ada hal. Okey lah, tak payah. Okey. Tak payah. Okey. So, tak payahlah guys. So, tapi sampai situ je Pak Sophie. Apa-apa pun kita pergi orang yang seterusnya. Thank you Sophie. Sorry aduh. It's okay. Tak ada hal. Dah, relax bodoh. Sikit dulu Josus. Let's go. Okay, so sekarang kita ada new gen yang seterusnya iaitu Aslahira. Okay Aslah. So, selama 19 tahun kau hidup ni. 20 tahun kau hidup ni. 24 tahun. 24 tahun kau hidup. Dah tua kau punya Aslah. Kau saja kan? Okay, 24 tahun kau hidup ni Aslah. Aku nak kau ceritakan kisah sedih percintaan kau yang pernah kau lalui dalam 24 tahun kau hidup ni. Kisah sedih apa yang dibuat pada kau dan macam mana kau move on daripada semua benda tu. This is so tragic. Yes guys. So tragic. So Aslahira boleh ceritakan kisah anda. Maksudnya mana? Dia mesti terlalu banyak kisah-kisah sedih and tragis tu kan. The hardest one. Aku tak tahu nak pilih mana satu. Pilih yang paling sakit sekali, yang memang kau menangis bawah jamban, yang menangis bawah katil, jenis memang tak keluar rumah sebulan sampai keluar misai. Asalnya ada misai guys. Saya Fira. Ada je aku fikir. Banyak weh. Sini aku tak tipu. Ada dalam 3 orang buat benda lebih kurang sama macam tu lah. So kalau 3 orang buat lebih kurang sama, 3 tu jadikan satu. 3 jadikan satu. Okey, 3 tu yang paling sakit tak? Ceritanya bermula lama ni. Aku baru ingin belajar bercinta. Umurnya? Masa umur aku 17 tahun. 17 tahun, okey. Tentu baru-baru start nak rasa macam, oh, this is my first love. Macam tu. Tentulah macam baru-baru rasa love tu kan. Masa umur aku 17 tahun. Adakah itu budak sekolah kau? Tak, dia budak sekolah lain. Budak sekolah lain. Tapi kami berkenalan sebab kita orang satu taman lah. Okey. Satu taman. So, itu ialah kisah yang paling tragis disebabkan dia sebenarnya, aku dengan dia dah bercinta. Kita orang dah bercinta, tapi dia ada seorang ex yang favourite ex dia macam tu lah. Lebih kurang macam favourite ex lah kot. Sebab tak boleh move on. Dia bukan tak boleh move on, tapi sebabkan perempuan tu dengan family dia rapat.
Okay. So even dia dengan aku dah couple time tu kan. Dah couple? How long? Baru-baru lagi masa tu. Mungkin dalam 8 ke 9 bulan macam tu. Okay. Time tu aku ni walaupun kita orang dah couple. Ya. Tak payah tekankan sangat couple tu. Perempuan tu still macam datang rumah dia. Sakit makan dengan mak dia macam tu. So like macam dia nak tunjuk yang dia tu aku rapat dengan family dia macam tu. Faham tak? Dia tahu yang of course. Dia tahu yang kau ni girlfriend. Of course. Dia tahu. Kau hajar kau. Kan? Lepas tu cerita dia sebenarnya perempuan tu yang tak boleh move on. Perempuan tu. Dia sengaja buat macam tu supaya bakar-bakar aku, supaya aku ni belah lah macam tu. And rupa-rupanya dia orang tu ada cerita di sebalik tabir. Ada cerita di sebalik tabir? Apa udang yang terjadi tu? Kau dah tahu kan? Tak tahu. Cerita dia macam gini. Sambung. Suatu ketika masa tu kan aku 17 tahun. Okay. So aku dah habis belajar, dah habis sekolah time tu. Dah habis sekolah. Selepas tu masa tu aku dapat message DM. Silent. Okay. Aku dapat message DM time tu. Daripada perempuan itu. Dia just bagi tahu aku. Adakah dia budak taman kau juga? Tak, perempuan tu bukan budak taman aku. Okay. Dia macam agak jauh sikit lah. Dia punya kedudukan rumah dia tu agak jauh. Tapi dia bagi warning dekat aku yang dia dengan lelaki tu memang takkan boleh dipisahkan. Wah, kau bajet engkau kan? Ya. Dia bagi warning kat aku. Dia kata macam either kau nak stay, kau sakit, ataupun kau boleh gerak sebab aku masih cintakan dia. Tapi lelaki tu? Lelaki tu macam menidakkannya. Macam menidakkan. Macam lah. Ya, tapi lelaki tu tak pernah pun halang perempuan tu untuk datang rumah tu. Dia just biarkan je dia orang rapat dengan mak dia macam tu. So lelaki tu macam biarlah tu urusan mak dia macam tu. Faham tak? Okay. Tapi ada one day tu perempuan tu dia macam begging kat aku supaya aku ni berundur. Dia kata dia dengan lelaki tak boleh dipisahkan. Sebab apa? Sebab mereka pernah sekata sekali. Mencabar tak bunyi dia? Mencabar. Dia cakap aku macam tu Maknanya dia kata so like apa terms digunakan? Terms apa? Terms sekatil tu apa diguna apa? Apa? Mereka kiranya lelaki tu ialah first man yang menidurinya. Aku faham maksud dia, tapi diguna perkataan apa? Aku nak tahu diguna perkataan apa? Tidurlah. Lebih kurang gitulah. Kau nak tahu sangat ni kenapa ni? Mana aku tak. Aku nak tahu yang spesifik ni. Bukan, banyak perkataan yang menggambarkan benda yang sama. Dia kurang dia cakap macam ni lah. Lebih kurang dia cakap macam sebab lelaki si A ni lelaki pertama yang aku bagi darah aku macam tu lah. Okay. So dia kata yang dia dengan lelaki tu memang takkan boleh dipisahkan. Lelaki tu takkan boleh lari mana daripada dia. Macam tu cakap. Maknanya lelaki tu kau jumpa lelaki yang agak jahat lah sebenarnya. Tapi mungkin tu dia dah berubah, aku tak tahu sebab masa dengan aku dia okey je. Maknanya dengan kata-kata tu yang membuat kau hancur lah. Ya. Tentu aku baru 17 tahun kot. So like macam aku baru nak start nak kenal dunia. Baru nak start kenal dunia, baru nak start rasa macam I feel love macam tu. So tiba-tiba aku dapat benda macam tu. Of course lah macam hancur like ini rupanya dunia cinta cintun. Maknanya itulah satu-satunya sebab yang kau break dengan dia. Ya. Macam mana cara kau break dia? Kau screenshot chat tu hantar kat dia ke? Macam I nak break dengan you tengok ni. Macam tu. Ya, aku macam aku macam screenshot macam tu. So aku pun like nangis-nangis kau kan. Lepas tu dia macam asal nangis juga guys. Ingat ke tak nangis? Time tu baru nak kenal dunia. Baru kenal dunia, okay. Itulah yang mengajar aku untuk menjadi keras sekarang. Betul benda-benda kesakitan di masa lalu tu yang mengajar kita untuk lebih kuat sekarang ni. Maknanya Aslah pernah menangis kerana boyfriendnya telah meniduri ex-nya. Itu headline okay? So like dia pun call aku dia mengaku benda tu betul. Tapi dia dah berubah. Dia cakap yang tu lah, dia memang tak nak perempuan tu semua. Tapi dia mengaku lah benda tu. So aku macam aku selalu cakap dekat perempuan-perempuan yang aku kenal lah. Aku ada 3 pantang larang aku yang dia tak boleh langgar. Apa? Aku tak letakkan apa-apa, tapi 3 ni kau kena ikut aku sebabkan aku ikut semua benda pasal kau. 3 ni yang kau tak boleh ikut. Yang pertama kau mendadah. Yang kedua kau clubbing. Dan yang ketiga kau dengan lelaki. 3 benda ni kalau kau langgar satu je, memang kau takkan nampak muka aku dah. Maksudnya kalau time tu before dia kenal kau? Bukan. Aku cakap selepas dia kenal aku.
Aku tak pernah mengambil tahu atau ambil berat tentang kisah silam semua seseorang. Sebab seseorang, semua orang ada kisah silam. And then dia berubah dengan tak berubah je. Macam mana kita nak evaporate dia untuk dia menjadi lebih baik ataupun tidak. Itu je. Cuma 3 tu je lah. Jangan langgar. Kalau kau langgar memang kau tak nampak dapat tidur aku. Itu je. Secinta mana pun. Itulah. So kisah Aslah tu benar, itu betul lah tu. Aku pun setuju dengan statement Adam. So kisah Aslah sangat sakit ya. Yeah, so like macam itu aku baru nak kenal dunia, tapi aku dah kena macam tu dengan lelaki yang aku rasa macam aku feel love time tu. Maknanya kau cakap 3 ex kau lebih kurang je. Adakah benda yang sama? Next ex pun macam ada lebih kurang sama berkaitan dengan perempuan juga. Aku tak tahu kenapa masalah aku. Tak tahu masalah aku apa? Aku tak tahu apa masalah aku. Like, aku selalu kenal dengan lelaki yang ada masalah macam perempuan. Masalah perempuan? Adakah kau memang cari-cari jenis bad boy? Masalah kawan. Mata mengikut kawan ataupun perempuan. Dua. Aslah, so itulah kata better orang buat kita daripada kita buat kat orang. So betul. Nanti kita kena karma dia balik. Tak apa, kau nanti korang kena lah karma tu guys. Yang mana yang buat kat Aslah tu, kau tunggulah. Tapi ex aku semua dah nak kahwin. Yang curang-curang tu dulu semua nak kahwin. Ada tapi kau je yang tak? Aku kerjaya dulu. Aku kerjaya dulu. Dia orang gatal dulu. So biarlah dia orang. Gatal? Ya. Oh, maknanya kau banyak kantoi kisah silam dia ke ataupun ada time kau bercinta time cinta. Pasal kisah silam dia? Time tak. Time aku bercinta dia buat benda tu. Maksudnya like maknanya yang ex yang first tadi yang tu kisah silam. Kisah silam? Yang kedua, ketiga? Ya, itu that time. Macam itu lagi sakit. Aku gaduh. Ada satu kes ni, aku gaduh dengan seorang ex aku ni. Aku gaduh dengan dia. Lepas tu aku like almost minggu tak contact sebab aku rajuk dia tak cari aku. And then aku dapat tahu daripada kawan-kawan aku juga yang dia ada dekat kelab. Time dia gaduh dengan aku. Itu sakit. Like aku kat rumah tengah sedih-sedih fikir mana dia tak pujuk aku. Sekali rupanya member tengah tung. Member tengah. Astaghfirullahaladzim. Awak janganlah buat macam tu. Adik-adik semua tolonglah jangan buat macam tu. Clubbing, mendadah, semua tu adalah benda yang no. Ya, big korang, no. Kau nak merosakkan hidup korang, akan try lah. Janganlah cuba-cuba, okay? So kalau kau nak tahu lepas aku break dengan lelaki tu, dia gebet balik dengan perempuan yang ni kisah yang pertama tadi? Yelah. Yang kisah yang pertama tadi, yang perempuan tu DM aku cakap macam ni yang dia dengan lelaki tu dah ni kan, semua kan. So bila aku dah break dengan lelaki tu, dia gebet balik dengan perempuan yang DM aku tu. Tapi dia tak bertahan lama. Tak bertahan lama? Aku tahu. Kau tahu? Mana stok jugalah, babe. Macam diorang, aku tengok lah juga, diorang dah get back. So aku macam panas lah. Tapi lama, diorang dah break juga. So sekarang ni aku macam break macam tu. Tapi situ dah lama dah. Situ dah lama. Tapi adakah Aslah kalau sekarang ni tengok lelaki tu rasa macam rindu ada kat dia? Tak, langsung. Tapi sejujurnya lelaki tu memang baik dengan aku. Dia baik. Dia baik. Tapi sebabkan ada orang ketiga ni yang menyucuk kau, itu yang membuatkan jadi benda lagi teruk. Sebenarnya benda tu tak akan teruk kalau tak ada orang ketiga masuk campur, betul tak? Betul. Sebab time dia dengan aku, dia memang baik. Dia macam baik gila. Even time tu macam aku dengan dia dah break pun, dia still lagi belikan something yang favourite aku. Macam tu lah. So like macam dia adakah baik. Untuk membeli hati wanita ni hanya dengan membelikan something yang kau suka? Itu bukan. Tapi kalau effort dia tahu benda tu. Dia tahu and dia ingat. Dia tahu apa kita suka. Dia ingat benda tu and dia terfikir pasal kita. Like dia nampak benda kita suka, dia beli. Means dia terfikir kan. Maknanya contoh lah. Itu effort lah maksudnya. Contoh lah, engkau suka apa benda yang kau suka? Contoh, ambil satu. Contoh aku suka kucing. Kau suka kucing, aku belikan kucing untuk engkau. Kau nampak effort aku macam tu? Itu je. Alah, senang je nak ambil hati kau. Tak adalah. Tapi betul lah benda tu. Betul lah. Perempuan benda semudah itu kan? Dia suka apa? Dia suka semua. Dia contoh kalau lelaki tu notice. Kalau kita notice benda tu and ingat benda tu, itu satu benda yang macam wah. Harry beli kucing tak? Harry suka kucing tapi dia beli bohong lah. Harry suka kucing. Kau janganlah membongak aku. Kucing aku kat rumah tu dia sepak-sepak je. Aku macam Harry, aku tergajar kau kan. Kenapa dia marah? Sebab bulu tanggal. Bukan, kucing tu nak manjakan dia, lalu kat kaki dia. Tepilah Snowy. Aku macam aku pukul kau kan. Mana ada? Iyalah. Mana ada? Dia okey lah. Aku
aku tahulah dia macam mana. Boyfriend kau kan? Partnership aku. Partnership kau. Okay, so tapi ada satu benda aku nak beritahu. Lelaki, if kau dah ni pengalaman Adam dengan kawan-kawan lah. Adam berkawan dengan orang jahat juga. Lelaki, if kau dah dapat seorang perempuan tu, dapat dia maksudnya tadilah, kau dah tidur dengan perempuan tu sekali, dia akan ada chances kedua, ketiga, keempat dan so on. Contoh kau dah ada girlfriend sekalipun, tapi kau tak dapat dengan girlfriend baru kau, dia akan cari ex dia untuk satu benda tu je. Yes, itu adalah lelaki. Sebab kawan-kawan Adam kebanyakannya macam tu. And pengetahuan Adam sebagai budak yang jahat juga tahu benda tu. Sebab dia orang tahu yang aku pernah dengan kau, and aku akan dapat balik kalau aku try. Faham. Simple. So itu memang tak patut lah. Thank you pada Aslah.